Ya bang. Assalamualaikum. Kita hybrid Sengap je. Hybrid. Nampak tu ESP tu hybrid. Okay. Alang-alang aku dah deliver kereta Honda City Hatchback RS Hybrid. Aku nak menjawab satu komen ni. Mungkin ramai lagi yang tak tahu. Sebenarnya kan, kereta hybrid dekat dalam pasaran Malaysia ni dah lebih daripada 20 tahun. Awal-awal dulu kan dia keluar CB unit, Honda Civic, Honda CRZ dengan Insight. Dia keluar pula CKD unit, Honda City, Jazz dengan HR-V. And sekarang hampir setiap model Honda semua ada hybrid. City Hatchback hybrid, City Sedan hybrid, HR-V hybrid, Civic hybrid dan Honda CR-V hybrid. Kebanyakan customer Izo yang dah pakai hybrid, kalau dia nak tukar kereta pun dia akan pilih hybrid juga. Even Izo sendiri pun, 2 biji kereta Izo pakai dua-dua hybrid. Satu City hybrid, satu lagi CR-V hybrid. Dari segi spare part, Izo tak risau sangat sebab kereta Honda hybrid semuanya CKD unit. So spare part dia mudah nak dapat. Yang penting hybrid, minyak jimat, maintenance rendah, and kereta dia pun ada power juga. Kalau korang tak percaya, korang boleh datang test drive dekat Glamoury Shah Alam. Okay? Kalau korang berminat nak semak kelayakan untuk kereta hybrid, korang boleh tekan back biru kat bawah ataupun boleh tekan link dekat bio saya. Izul, your sis. Assalamualaikum.